Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Sayyidah Nafisah binti Muhammad Faizal daripada unit BM2. Hari ini saya akan tunjukkan satu aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan untuk murid-murid sekolah rendah, iaitu aktiviti dadu huruf. Aktiviti ini bertujuan untuk membantu murid meningkatkan kemahiran pengamatan penglihatan, khususnya dalam mengenal dan mencari huruf tertentu dalam petikan. Pertama sekali, saya akan menyediakan bahan untuk melakukan aktiviti ini terlebih dahulu. Antara bahan yang diperlukan ialah satu dadu huruf, iaitu dadu yang di setiap sisinya diletakkan huruf-huruf tertentu. Seterusnya, lembaran kerja petikan pendek yang sesuai dengan tahap murid dan mengandungi huruf sasaran yang mahu dicari oleh murid. Akhir sekali, saya juga akan menyediakan pensel atau pensel warna untuk murid membulatkan huruf yang dijumpai. Bagi langkah kedua pula, saya akan terangkan bahawa apabila murid membaling dadu, huruf yang muncul pada dadu itu ialah huruf yang perlu dicari dan dibulatkan dalam petikan. Saya juga akan tekankan bahawa mereka hanya perlu membulatkan huruf tersebut dan bukan seluruh perkataan. Mereka juga perlulah melihat dengan teliti supaya tidak tersalah. Kemudian, saya akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Saya akan baling dadu tersebut di hadapan murid dan membulatkan huruf yang saya jumpa. Sebagai contoh, huruf yang terpilih ialah huruf M, saya akan tunjukkan cara mencari huruf tersebut dalam petikan dan membulatkannya dengan betul. Ini penting supaya murid faham cara melakukan aktiviti dengan tepat sebelum mereka mula melakukannya sendiri. Bagi langkah keempat, murid akan membaling dadu dan menyebut huruf yang diperoleh dengan jelas. Kemudian, semua murid diberi masa kira-kira 2 hingga 3 minit untuk mencari dan membulatkan huruf tersebut dalam petikan masing-masing. Semasa aktiviti, saya bergerak di sekeliling kelas untuk memantau dan memberi bimbingan kepada murid yang memerlukan. Saya juga akan mengingatkan murid supaya membaca baris demi baris, tidak tergesa-gesa dan memberi fokus sepenuhnya. Langkah kelima, saya akan melakukan semakan dan perbincangan dengan murid dengan bertanyakan soalan seperti, berapakah jumlah huruf yang kamu jumpa? Supaya murid lebih peka terhadap kedudukan huruf dalam perkataan dan meningkatkan ketelitian mereka. Akhir sekali, saya akan membuat rumusan bahawa aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga membantu murid mengenal huruf dengan lebih tepat, meningkatkan fokus dan tumpuan dan melatih ketelitian dalam membaca. Saya juga memberi pujian kepada murid atas usaha dan kerjasama mereka sepanjang aktiviti. Itu sahaja. Terima kasih.